Kalau korang follow dari episod 1, kita dah explore a part of Haknya Town. Dari makan kat Kak Decha, jalan kat Asian Night Bazaar, sampai ke spot makan yang best-best. Sekarang dah sampai ke part akhir trip ni. Sedih sikit nak habiskan, tapi jom kita throwback sikit tengok apa yang jadi hari terakhir sebelum balik Malaysia. Tekan sini. Sebelah kedai Khalid. Depan sana, hujung corner pun kedai Ayub Taya, noodle yang famous tu. Yang kedai ni dia ada stall dia. Dah belakang tu Kim Yong Market. Jalan sini dekat dah. Depan tu temple. Dekat dia dengan hotel. Sini ada lah kedai-kedai Thai. Ada mochi tapi tak halus. Saurika tu dia apa? Saurika juga. Sudah. Pagi ni kita tak bersiap sangat. Sebab kita akan balik hotel selepas beli barang ni. Kim Yong Market dah beli. Balik nak siap-siap dan untuk check out. Ni Abah dengan beg Watson yang saya bawa dari Malaysia. Saya dah plan dah. Semua barang letak dalam ni. Dalam ni kacang semua ada. Dan di sini Abang ingat jalan balik ke? Kok lah tak ingat tu tanya. Kita perlu seberang. Okay. Cantik juga temple dia. Punya lukisan-lukisan dia. Kita lintas di sini, kita nampak Mixway tu, Mixway.
sini. Oh, kereta ni jalan one way. Orang jalan. Tali kasut terjabut bang. Tali kasut. Tak lagi kan terjatuh. Yang bersih ni terkejut. The bed. Lepas tu kita dah boleh seberang. Ni sini 7E. Kat depan ada 7E lagi satu. Ah? Sana ada satu. Aku tak signboard. Tapi straight ni je. Selang beberapa kedai. Wah, 7E sana. Dah beli dah semalam. Kalau dah habis tu kalau minum. Dah cukup. Masuk lorong ni. Ni The Bed Hotel. Itu kita punya hotel. Ni P Residence. Sini macam ke lorong sikit lah. Tapi sebenarnya safe je. Malam-malam buka lampu. So tak scary lah. Sini parking untuk hotel The Bed depan tu. The Bed. Betul lah. Ni parking hotel ni. Sebelah tadi ke sekali. Dah sampai ah? Ya, dekat je. Nah, ni dah dia. Itu semalam kita jalan kat sini ya. Bukan dekat ya. Kali apa seorang pegang kaki ya. Dah nak sampai train station. Hanya Junction. Nanti cari yang sana hotel dia tak kena bukan. Dia nak pergi tu. Beriman kat sini. Ni bangat dah. Kat depan ni kan ada tu. Tu ada apa? Apa? Ada tu, ada market tu. Di sini. Tadi kat tengah sana tu. Panjang ni tu adalah orang jual-jual macam kios. Sini platform 1. Saya tahu macam baca pergi Bangkok. Sana platform 2, 3, belakang ada 4. Supposed to be naik platform 4. Bawa beg-beg yang berat. Baggage. Abah. Kiri kanan. Dalam box tu kacang full makanan. So basically rasanya memang kena melintas lah dekat pintu-pintu ni. Sekarang baru 12 lebih.
naik pukul 2. Lompat. Jom kita ada sip Bangkok. Ni ada tangga. Kita dah naik EPS daripada Besar nak ke KL Central. Tapi bergerak pukul 5. Sekarang belum pukul 5 lagi. 4.52 lagi sikit. Tepat pula seat. Ini akan dapat tingkap yang betul-betul silap memilih seat. Okey, itu saja. Terima kasih kerana menonton dan kita berjumpa dalam video selanjutnya. Terima kasih. Bye.